Saya takut gelap. Satu hari rumah saya gelap blackout. Saya pun batalkan solat. Boleh atau tidak? Tak boleh. Nak batalkan semayang, menyelamatkan nyawa. Faham tak lagi? Boleh. Menyelamatkan nyawa. Tengah semayang, mari api. Turun. Ataupun air asyik ke tupoh ke apa ke. Kita pun larilah. Pergerakan yang membatalkan semayang. Kata setengah ulama tak batal juga. Kerana syiddatul khauf, sangat takut. Nak batalkan semayang, jangan benda-benda yang tidak kritikal. Orang panggil batalkan semayang haram. Bunyi telefon batalkan semayang haram. Dalam kitab Yas'alunaka fiddin, ulama mesti tulis. Jikalau tengah semayang ada orang buta berjalan menuju ke lubang. Kita pun berhenti semayang, pergi tangkap tangan dia, lari daripada jatuh dalam lubang. Sebab dia jatuh tu mati. Faham lagi? Itu dibolehkan, itu kritikal.